Assalamualaikum. Nama saya Nur Amal Aisyah binti Muhammad Arif, nombor matrik C24A2653. Jadi hari ini kami akan membentangkan hasil kajian dan analisis poster yang bertemakan Wow Bulan. Pembentangan ini memfokuskan kepada elemen seni dan prinsip reka bentuk yang terdapat dalam poster yang telah kami hasilkan. Jadi kenapa kami memilih tajuk Wow Bulan? Sebab Wow Bulan merupakan salah satu warisan budaya tradisional yang terkenal di Kelantan dan di Malaysia. Jadi Wow Bulan ni mempunyai nilai sejarah dan identiti budaya yang tinggi. Ia bukan sahaja digunakan sebagai permainan tradisional, tapi menjadi lambang seni, kreativiti dan warisan masyarakat Melayu. Kami juga memilih tema ni kerana reka bentuk Wow Bulan yang unik serta corak tradisionalnya dapat menghasilkan poster yang menarik dari segi warna, bentuk dan susunan visual. Melalui poster ini, kami ingin memperkenalkan dan memelihara warisan budaya supaya generasi muda lebih mengenali dan menghargai Wow Bulan. Okey, jadi saya akan menerangkan elemen seni yang terdapat dalam poster saya. Yang pertama ialah garisan. Garisan digunakan pada bentuk badan superhero, gunung, awan dan Wow Bulan. Selain itu, garisan yang tebal digunakan untuk menegaskan bentuk utama dan tajuk poster supaya lebih jelas dan mudah dilihat. Yang kedua adalah warna. Poster ni menggunakan warna yang terang dan kontras seperti biru, merah, hijau dan kuning. Penggunaan warna tersebut berjaya menarik perhatian penonton dan menjadi watak superhero sebagai fokus utama. Okey, jalinan pula. Jalinan dapat dilihat pada permukaan batu, dedaun dan awan melalui teknik lorikan warna. Lepas tu menjadikan poster kelihatan lebih hidup dan realistik. Yang seterusnya, rupa dan bentuk. Rupa organik dapat dilihat pada awan, pokok dan gunung. Manakala rupa geometri digunakan pada reka bentuk kostum, superhero dan struktur. Akhir sekali, ruang. Penggunaan ruang hadapan, tengah dan belakang mewujudkan ilusi kedalaman. Watak superhero berada di bahagian hadapan, manakala gunung dan awan berada di bahagian belakang. Seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip reka bentuk dalam poster saya ni. Yang pertama, penegasan. Wow yang bercahaya dan watak superhero dijadikan titik fokus utama dalam poster. Penegasan ini membantu menarik perhatian penonton kepada objek utama. Yang kedua, keseimbangan. Poster menggunakan keseimbangan tidak simetri antara kedudukan superhero dan elemen latar belakang. Susunan ini menjadikan poster kelihatan lebih menarik. Seterusnya, kontras. Kontras antara warna terang dan gelap menjadikan poster lebih jelas dan mudah dilihat. Kontras juga membantu menonjolkan elemen utama. Yang seterusnya adalah harmoni. Keserasian warna dan elemen alam semula jadi menghasilkan suasana yang harmoni. Semua elemen dalam poster saling melengkapi antara satu sama lain. Akhir sekali adalah pergerakan. Arah pandangan superhero dan pancaran cahaya membawa mata penonton ke arah Wow Bulan. Itu mewujudkan pergerakan visual dalam poster. Sekarang saya menerangkan proses macam mana saya hasilkan sebuah poster dengan menggunakan Photoshop. Adobe Photoshop. Okey, yang pertama saya meletakkan background yang tak berwarna supaya saya senang untuk warna dia dan mengikut dia punya corak-corak tu. Okey, lepas tu saya buat layer by layer supaya saya macam setiap warna saya akan buat satu layer. Jadi macam contoh kalau saya nak color secara manual ataupun guna apa ni? Pen tool. Jadi kalau saya nak padam tu dia senang untuk saya inilah padam sebab dia takkan kena kepada warna yang lain. Saya buat saya color guna layer yang berbeza. Macam baju dia tu kan banyak color macam kuning, hijau, biru. Semua tu saya buat satu layer yang berbeza. Okey, seterusnya saya color dia punya tulisan warisan Wow Jiwa Superhero. Okey, kat situ saya ada juga tambah-tambah warna supaya dia menjadi naik warna dia tu. Sama juga dengan awan dengan bukit, batu dengan pokok-pokok tu semua saya buat menggunakan warna yang cerah sikit daripada warna yang sebelumnya sebab nak suruh nampak macam bayang-bayang cahaya. Okey, lepas saya buat saya dah color apa semua tu, saya buat blur kepada setiap semua poster ni supaya warna dia tu jadi smooth dan tak bercampur. Wow Bulan pun saya color line layer. Kat situ ada warna hijau terang dengan hijau muda sikit. Jadi saya gunakan setiap color tu adalah satu color, satu layer. Lepas tu saya ada juga guna brightness tu untuk menjadi warna dia tu macam terang, macam ada bayang-bayang macam tu. Saya guna efek bevel dan emboss, stroke, outer glow saya guna. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bye.
Hai, salam sejahtera. Nama saya Pravin Naidu Ganesan. Nama matrik C24A1747. Saya merupakan pelajar bagi kursus komputer seni. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya bagi Assessment 1, Assessment 2 dan projek akhir. Saya memilih watak iaitu wah bulan. Bagi Assessment 1, kami hendaki memiliki satu proses permainan tradisional dan menggabungkan serta konsep superhero. Saya telah memilih wah bulan sebagai inspirasi utama. Saya menghasilkan sebuah watak superhero yang dinamakan Wira Wah Bulan, iaitu seorang pahlawan yang membawa identiti budaya melalui reka bentuk kostum dan senjatanya. Poster awal dihasilkan secara manual menggunakan pensel warna dan pen marker. Saya memilih warna biru sebagai warna utama kerana melambangkan kekuatan, keberanian dan ketenangan. Bentuk wah bulan turut diaplikasikan pada bahagian topi, perisai, aksesoris, kostum bagi mengekatkan identiti tersebut. Latar belakang pada menggambarkan suasana pantai yang sering dikaitkan dengan aktiviti permainan wah bulan. Bagi Assessment 2, saya menukarkan poster fizikal kepada poster digital menggunakan Adobe Illustrator. Dalam poster ini, saya memperkemaskan reka bentuk watak yang menghasilkan ilustrasi lebih kemas, profesional dan serta menarik. Dari segi elemen seni, poster ini mengaplikasikan garisan warna bentuk ruang tona. Garisan digunakan untuk menghasilkan line art yang jelas kemas. Warna biru, emas dan coklat digunakan bagi mewujudkan identiti watak yang kuat serta menarik perhatian penonton. Bentuk, geometri dan motif wah bulan digunakan pada kostum untuk menonjolkan unsur tradisional. Penggunaan tona pula membantu menghasilkan kesan keadalaman dalam dimensi pada ilustrasi. Dari segi prinsip, reka bentuk poster ini merangkapkan prinsip penegasan, keseimbangan, konteks, harmoni, kesatuan. Watak Wira Wah Bulan menjadi fokus utama poster dan menarik perhatian penonton pada konsep diwujudkan untuk penggunaan warna biru gelap dan watak berbanding latar belakang pantai yang cerah seimbang serta penggunaan warna yang konsisten membantu menghasilkan reka bentuk harmoni dan bersatu. Bagi proses teknikal, saya menyediakan kanvas bersaiz A4, ilustrasi, mengimport lakaran asal rujukan. Lakaran dikurangkan sebelum poster tracing dilakukan menggunakan pen tool. Setiap bahagian watak disusun layer berasingan untuk memudahkan penyuntikan. Seterusnya, saya membawa warna asas, bayang-bayang, perincian pada kostum. Akhir sekali, saya menambah tajuk Wira Wah Bulan dengan reka bentuk tipografi yang lebih menarik supaya dengan lebih cantik. Bagi projek akhir, kumpulan kita menghasilkan variasi watak berasaskan konsep wah bulan. Semua proses kemudiannya digabungkan, satu dihasilkan poster yang satu keunikan wah bulan. Bentuk ilustrasi moden dan kreatif. Secara keseluruhannya, projek ini meningkatkan kemahiran saya dalam menggunakan Adobe Illustrator, pemahaman terdapat elemen seni, prinsip reka bentuk serta pengalaman menghasilkan ilustrasi detail yang lebih kreatif profesional. Selain itu, projek ini juga membantu saya menghargai warisan budaya wah bulan melalui pendekatan seni digital yang lebih moden. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Batrisha Ina binti Zul Elias Zulkifli, nombor matrik C24A2680. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang proses, prinsip dan juga elemen yang telah digunakan oleh saya dalam membuat poster digital. Yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang prinsip reka bentuk. Okey, yang pertama ialah penegasan. Penegasan dalam poster ini jelas ditunjukkan melalui watak utama pahlawan wow yang berada di bahagian tengah dengan saiz yang paling besar. Selain itu, tajuk pahlawan wow menggunakan font yang besar, tebal serta warna kuning dan merah yang terang menjadikannya mudah menarik perhatian. Latar belakang yang lebih ringkas juga membantu menonjolkan watak utama sebagai fokus utama poster. Yang kedua ialah pergerakan. Prinsip pergerakan dapat dilihat melalui aksi pahlawan wow yang sedang terbang ke hadapan. Posisi badan yang condong, tangan yang dihulurkan ke depan serta jubah yang berkibar memberikan gambaran pergerakan yang pantas. Jalan raya, latar bandar dan kedudukan wow
di belakang watak turut menambahkan kesan seolah-olah watak sedang bergerak di udara. Yang ketiga ialah kesatuan. Kesatuan dapat dilihat melalui penggunaan tema adiwira yang diterapkan secara konsisten pada keseluruhan poster. Gabungan ilustrasi wow, pakaian adiwira, latar bandar dan warna yang terang menghasilkan reka bentuk yang harmoni. Semua elemen saling melengkapi dan menyampaikan mesej tentang keberanian serta identiti pahlawan wow. Yang keempat ialah keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai melalui susunan watak utama di bahagian tengah poster, manakala latar belakang bandar, jalan raya dan wow disusun secara seimbang di sekelilingnya. Susunan ini menjadikan poster kelihatan kemas, stabil dan tidak terlalu padat pada satu bahagian sahaja. Yang terakhir ialah kontras. Kontras dalam poster dapat dilihat melalui penggunaan warna merah, biru dan kuning yang terang pada watak utama berbanding latar belakang langit biru dan jalan raya yang lebih lembut. Perbezaan warna ini menjadikan watak dan tajuk poster lebih menyerlah serta mudah menarik perhatian pembaca. Okey, seterusnya ialah saya akan menjelaskan tentang elemen seni. Yang pertama ialah garisan. Elemen garisan dapat dilihat pada garisan luar watak, lipatan jubah, corak pakaian adiwira dan bentuk wow. Garisan pada jalan raya serta bangunan di latar belakang turut memberikan kesan, arah dan perspektif sekaligus mewujudkan suasana yang lebih dinamik. Yang kedua ialah rupa dan bentuk. Poster ini menggunakan pelbagai rupa organik seperti watak manusia dan wow serta rupa geometri pada bangunan dan jalan raya. Watak pahlawan wow dilukis dengan bentuk 3 dimensi iaitu 3D melalui penggunaan cahaya dan bayang menjadikannya kelihatan lebih realistik dan bertenaga. Yang ketiga ialah warna. Poster menggunakan warna-warna terang seperti merah, biru, kuning dan putih bagi menyerlahkan watak utama. Warna yang ceria ini bukan sahaja menarik perhatian, malah menggambarkan keberanian, semangat dan sifat kepahlawanan. Gabungan warna tersebut juga menjadikan poster lebih hidup dan menarik. Yang keempat ialah elemen ruang dan dapat dilihat melalui perbezaan saiz antara watak utama dengan bangunan dan objek di latar belakang. Teknik perspektif pada jalan raya serta kedudukan objek yang semakin kecil di belakang memberikan ilusi kedalaman dan menunjukkan bahawa watak berada di ruang hadapan. Yang terakhir ialah jalinan. Jalinan tampak dapat dilihat pada permukaan wow, pakaian adiwira, jalan raya dan bangunan. Perincian yang ditunjukkan melalui garisan dan warna memberikan kesan tekstur yang menjadikan ilustrasi kelihatan lebih nyata dan menarik. Yang terakhir ialah saya ingin menjelaskan proses yang telah saya gunakan untuk menghasilkan poster digital ini. Yang pertama ialah saya telah mengimport lakaran awal ke dalam perisian Adobe Illustrator. Saya mula dengan melakar di atas kertas menggunakan pensel warna untuk memberi gambaran awal. Lakaran tersebut kemudian diambil gambar dan dimasukkan ke dalam Illustrator sebagai base layer. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses melakar semula watak dan elemen dengan lebih tepat menggunakan brush tool. Langkah kedua ialah melukis garisan atau line art. Di sini saya menggunakan digital brush dan pen tool untuk menghasilkan garisan yang lebih kemas dan jelas, serta elemen seperti watak superhero, wow dan bangunan dilukis pada lapisan yang berasingan supaya tidak bercampur. Ini juga memudahkan proses suntingan. Langkah ketiga ialah proses pewarnaan. Saya menggunakan teknik coloring dengan warna asas seperti biru, merah dan kelabu serta hitam. Pemilihan warna dilakukan dengan teliti supaya menghasilkan kesan harmoni dan memperkuatkan suasana bandar serta watak superhero. Warna terang digunakan untuk menarik perhatian dan menunjukkan fokus utama. Langkah yang keempat ialah menambah bayangan dan pencahayaan. Saya menggunakan soft round brush dan airbrush untuk shading dan highlight. Bayangan ditambah pada badan superhero dan wow untuk memberi kesan 3 dimensi. Pencahayaan pula membantu menonjolkan bahagian tertentu agar poster kelihatan lebih realistik. Langkah yang terakhir ialah proses sentuhan akhir. Langkah kelima merupakan proses sentuhan akhir yang melengkapkan keseluruhan elemen dalam poster ilustrasi digital. Perincian tambahan termasuk teks tajuk poster tersebut iaitu pahlawan wow di bahagian bawah dengan menggunakan font yang sesuai dengan tema tradisional. Huruf tersebut ditulis dengan gaya yang jelas dan mudah untuk difahami.